recap dulu perlumbaan sebelum kita dengan penang-penang dan juga podium untuk pemain ini. Ada keadaan cuaca yang tak mengizinkan dan kita lihat di peringkat awal tadi permulaan dalam keadaan cuaca yang agak cerah sikit dan litar yang semakin kering, dan peringkat awal ternampak Azroy dan Darwish yang mendahului perlumbaan. Tapi kita berikan tumpuan kepada nombor 27 Kasmar Daniel dari belakang. Dia bermula dari petak yang ke-8 dan berada di hadapan Hafizi dan Haziq Fairuz berikan cabaran juga dalam perlumbaan ini, terutama bagi Haziq Fairuz. Dan Hafizi cepat yang dapat memberikan tentangan dengan pasukan pelumba lain di hadapan. Dan hujan mulai turun, dia bagi 7 pusingan lagi akan ditamatkan dalam perlumbaan. Dan pada ketika ini nampak pada satu ketika hilang kawanan sedikit antara dua pelumba ini, Darwish dan juga nombor 7 Kasmar Daniel, tapi dapat kembali mengawal keadaan. Dan di sinilah pengalaman yang akan digunakan sepenuhnya oleh pelumba untuk mereka dapat mengawal jentera dalam keadaan cuaca ya begini, keadaan litar yang basah. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana Kasmar yang dapat meminta Haziq Fairuz, Muhammad Haziq Fairuz naik tempat yang kedua. Dan ketika baki 4 yang tamat di final lap di hadapan Azroy Hakim Anwar mengekalkan kedudukan walaupun cuba dikejar oleh Kasmar Daniel, tapi Kasmar mungkin sudah terlalu lambat untuk dia mengejar. Pada tinggal di final lap ini cuma battle antara Haziq Fairuz dan Irfan Haikal Hamidi yang kita saksikan. Azroy di selektor yang terakhir untuk memenangi perlumbaan dengan Kasmar Daniel di tempat yang kedua, Haziq Fairuz di tempat yang ketiga.